Hai, boleh saya tahu macam mana nak naik kereta api? こんにちは。電車の乗り方を知ってもらえますか？ Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Padu earbud ni. Siap boleh faham lagi bahasa orang luar. Ni adalah earbud daripada Lenovo Eraser XP6. Earbud ni nampak je macam earbud biasa. Korang nak pakai untuk dengar lagu boleh, nak layan movie boleh, nak main game pun boleh. Tapi yang bestnya dengan earbud ni, korang siap boleh translate lagi 134 bahasa tau. Yes, betul. 134 bahasa ke bahasa Melayu and dari bahasa Melayu ke 134 bahasa. Contoh kalau korang pergi travel, dekat tempat tu ada orang yang tak boleh cakap bahasa Inggeris. So, bila pakai earbud ni, korang boleh faham apa yang diorang cakap and dia boleh translate bahasa diorang ke bahasa Melayu. Cara nak translate pun mudah je. Korang pergi je dekat menu translate. Lepas tu pilih free talk mode. Jadi dekat sini ada 134 bahasa yang korang boleh gunakan untuk translate. Okay, contoh kalau aku cakap, boleh saya tahu macam mana nak pergi ke tandas? トイレの行き方を知ることはできますか？ Kalau korang cakap dalam bahasa Melayu, lepas tu bagi orang tu pakai earbud ni, automatik dia akan translate dalam bahasa dia lah. Kalau korang rasa tak nak bagi orang lain pakai ke kan, risau kotor kan. So tak ada masalah sebab dekat skrin ni pun dia boleh tunjukkan bahasa translate macam yang aku tunjuk tadi lah. So korang boleh terus dia tunjuk casing ni dekat dia and dia akan faham juga. Kalau tak nak guna casing pun tak ada masalah, boleh juga guna phone. Tekan je button ni and bila korang bercakap, dia pun akan tulis dekat situ. Korang boleh sembang macam biasa. Lepasnya senang lah kalau nak travel mana-mana kan. Tak ada masalah dah kalau nak communicate dengan orang. Tak silap orang mengumpat pun korang boleh tahu. Bagi aku earpiece dia ni fleksibel. Kalau korang sangkut dekat telinga kan, dia memang sesuai untuk semua saiz telinga lah. Dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat. Kalau goyang kepala pun nampak steady je, tak jatuh pening kepala. Cuma earbud ni dia jenis open ear So kalau korang dengar lagu tu mungkin feel dia tu tak rasa sangat lah sebab dia ada gangguan dari luar. Tapi bagi aku masih okey lah sebab dia ada function translate yang padu ni kan. Untuk casing dia pun agak besar berbanding dengan earbud-earbud yang lain. Tapi yang bestnya casing dia ada touchscreen tau. Jadi korang boleh guna semua features yang ada dekat casing ni. Untuk bateri pula, earbud ni boleh tahan sampai 4.5 jam. Tapi kalau dengan casing ni sekali, korang boleh tahan sampai 40 jam. Lama kan? Jadi dengan earbud macam ni yang korang boleh translate kepada 134 bahasa, siap boleh dengar lagu, main game, layan movie and ada casing touchscreen macam ni lagi. Memang sangat-sangat berbaloi lah. So, nak dapatkan earbud macam ni, aku dah masukkan dalam beg kuning. Tak silap aku ada promo seller bagi tahu aku. So, baik korang check out terus.